Ibu kata kat dia lah, dia memula sekali dia kena buang tangkai tu. Dia memang terkejut lah sebab dia kata bukan sikit duit bayar untuk tu. Dia kata kan, ada satu puisi ni lah, ibu cakap puisi ni satu. Aku datang ke pintumu, aku mengetuk pintu itu. Dia berkata, siapa di sana? Aku berkata, aku. Pulanglah. Kau datanglah lain kali. Kau pulanglah. Aku pun datang lagi kali kedua. Aku mengetuk pintu itu. Dia bertanya, siapa itu? Aku berkata, aku. Sekali lagi dia kata, pulanglah. Kali ketiga, aku mengambil masa untuk pergi ke pintu itu. Aku mengkaji diri aku. Akhirnya aku pergi ke sana, aku mengetuk pintu dan dia berkata, siapa di sana? Engkau. Silakan masuk. Faham tak? Maksudnya, bila ibu pergi kat kedai tu, ibu ada nampak satu lembaga lah, lembaga besar kan. Dia macam siapa yang masuk tu dia payung masuk. Dia pegang tu dia kaut sekali orang nak masuk. Macam orang tu dah jadi macam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kerana yang sudi untuk klik video kami pada hari ini. Moga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah hari ini kita ada tetamu yang yang dinanti-nantikan lah. Banyak juga orang yang minta figure ni, satu figura yang hebat ni untuk mai ke studio kita dan berkongsi lagi cerita-cerita yang insya-Allah dapat memberi satu pandangan baru, membuka fikiran sedikit lah tentang ilmu-ilmu yang ada ni, yang luas, yang banyak. Dan tolong orang jugalah. Sebab kadang-kadang tu dalam orang mencari persoalan, ibu ada jawapannya, ada lah juga insya-Allah. Jadi tanpa kita buang masalah, semua orang dah kenal dah. Tapi kita kenalkan juga sekali lagi, itu Ibu Nil. Terima kasih Bu. Sudi jugalah mai dalam duk sibuk-sibuk, mai jugalah ke studio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi sudi menjemput ibu datang ke Geng Opis Malam. Terima kasih Ibu. Okey Ibu, saya nak tanya Ibu lah. Sebab tajuk malam ni yang saya bincang kawan lah kan. Kadang-kadang ni sini tajuk dia sini, perubatan. Di antara persepsi dan pertolongan lah. Macam mana Ibu sebagai seorang orang kata perubat lah, yang nak berubat orang, nak tolong orang ni, berhadapan dengan orang kata apa, masyarakat. Macam mana Ibu hadap benda-benda tu? Okey. Dia dalam perubatan lah, dan perubatan yang Ibu dah dah ceburi perubatan ni lebih kurang 26 tahun lah macam tu kan. Lebih kurang 26 tahun. Memang pada mulanya tu kita jadi putus asa. Kita jadi putus asa sebab bila kita berubat orang, lepas tu orang kata apa ni tak jadi. Macam tu. Awak ni tak jadi ni apa semua kan. Tak jadi. Lepas tu bila jadi macam tu kita jadi putus asa sebab kita pasal apa jadi macam tu tahu, kita rasa kita yang buat. Kita yang buat benda tu. Bila orang kata tak jadi, kita hampalah. Tapi bila lama-lama ibu jadi macam ni, ibu jadi dapat satu keyakinan. Bukan aku yang buat. Kalau Allah tak izin, memang benda tu tak jadi. Sebenarnya daripada keyakinan kita tu. Buatkan, mula daripada keyakinan kita, buatkan orang tu dapat pulih. Dan daripada keyakinan orang tu juga, dia dapat merawat diri dia sendiri. Macam tu. Sebab apa tahu? Dia bukan di satu pihak lah. Betul. Dua pihak. Dua pihak yang saling membantu untuk merawat diri sendiri. Okay, Ibu. Tu sabar sedikit lah. Ibu kongsikan kepada kita. Dan ada soalan juga lah saya nak tanya satu Ibu. Sebab kadang-kadang kan, macam kan saya berniaga. Kawan lain pun berniaga juga. Dan bila kita duk jumpa-jumpa dengan orang yang kenal kita lah, dia tanya juga pasal perniagaan ni. Padahal kita kan berumur pun. Saya buat channel seram, saya bukan tahu ubat orang pun, cuma buat channel seram. Tapi dah orang tengok kita duk sembang pasal benda ni kan. Lepas tu kita pun duk kongsi sikit-sikit. Tu pun orang tua-tua share dengan kita share dengan orang lah. Dia tanya kita. Jadi saya rasa nanti kalau panggil Ibu ni, aku tanya Ibu ni lah. Jadi saya tanya Ibu ni lah. Untuk orang macam yang nak pastikan perniagaan dia tu tak diganggu lah. Setengah orang berniaga ni selalunya ada gangguan kan. Kadang tu pasal marketing bos semua kita tolak tepi Zat. Ni pasal perniagaan yang memang diganggu secara sihir ni. Macam mana Ibu ni?
Okey, mula-mula sekali kan, kita sebagai peniaga lah. Kita sebagai peniaga, kita kena tengok pada keberkatan yang niaga yang kita buat tu. Kita tengok diri kita, cara kita berniaga tu. Pagi-pagi kita buka kita buka kedai tu, adakah kita mulakan dengan Al-Fatihah, dengan ayat-ayat suci yang kita kata sedikit sebanyak kan roh ayat-ayat tu ada di dalam kedai kita. Pertama kali kita kena yakin itulah. Lepas tu contohlah kita kata kadang-kadang kita buat berniaga tu sama dengan orang lain yang dekat-dekat situ. Jadi timbullah rasa mesti ada orang buat kat aku, sebab tu berniaga aku jatuh. Kadang-kadang benda tu bukan macam tu pun. Bukan macam tu. Dia kebetulan. Jadi kalau kita ni asyik fikir negatif, yang ni mesti orang buat aku, memang jin akan letak diri dia di situlah. Dia akan buat seolah-olah kita ni dalam kedai ni, kita ni penuh dengan sihir lah. Tu peranan jin lah. Jadi kan apa perlu kita buat? Kita kena ada senjata pada diri kita. Masuk senjata tu, kita kata ni kita bukan gigih nak abang kata, kita yakin. Kita faham apa yang kita buat. Kita faham apa yang kita buat. Lepas tu kita ada cara-cara kita sendiri yang jangan orang buat macam ni, kita pun buat macam tu. Tak ada langsung out of the box. Maksudnya kita tak ada langsung aktiviti kita. Aktiviti lain yang walaupun berniaga sama, tapi kan buatlah cara lain juga yang kita kata tak sinonim dengan orang tu. Kalau kita asyik orang macam ni, kita nak tiru macam ni, itu yang buatkan kemurkaan tu, kemarahan tu. Macam tu maksud ibu. Okey. Dan ibu kan, di sepanjang kes-kes macam ni lah kan, ibu boleh kongsi dengan kami semua tak? Macam mana ibu nak berubat lah. Kadang mesti saya pernah dengar kat lah, kata abang ceritanya ibu pernah pergi kat kedai tu, nampak apa semua kan. Boleh ibu ceritakan kat kami tak? Okey, ibu kalau ada benda macam itulah, orang disihir kan, mula ibu akan pergi ke tengah-tengah. Dia kita kan sama ada dalam bangunan tu apa kedai tu, tapak tengah tu kita mesti duduk kat tengah. Kita duduk bahagian yang 4 segi tu, kita duduk tengah. Sebab apa? Nak mulakan macam ibu lah, cara ibu buat perubatan ni, ibu buat perubatan jurus. Jurus ni jadi kan kita kena bukan menjemput. Kalau menjemput tu kita kata yang baik-baik kan, ni sihir-sihir ni kita kena menarik benda-benda yang mengganggu dalam kedai tu dulu. Ganggu tu kita tarik dulu, kita benamkan. Itu ada cara sendirilah. Lepas tu apa perubatan yang ibu buat, cara apa ibu buat ni ikut cara warisan Wali Songo, Sunan Kalijaga. Itu lebih kepada bukannya bagi balik kat orang, tak bagi kat orang, tapi kita berubat ataupun kita buat cara kita supaya kalau ada kita buang, kita ni lah. Tapi selepas kita buang, dia tak boleh biar macam tu saja. Maksudnya okey, lepas ibu buang semua, ibu akan sama ada spray semua, ibu letak pendinding pada semua penjuru. Tapi itu pada tempat, pada orang tu pun dia kena buat macam tu. Dia kena pada diri dia kena sendiri selalu mandi garam. Sebab dia kan orang bisnes, dia kena diri dia sendiri, dia kena ada pendinding. Dia mandi garam, dia selalu kita kata spray diri dia untuk besarkan aura dia. Macam tu. Kalau kita hanya buat di kedai saja, tapi diri kita tu dia tak ada apa-apa yang kita buat untuk diri kita, sebenarnya sihir tu daripada situ pergi kat kita. Macam tu. Dia bahaya balik lah. Dia lah kata nak lega ni, dia kena ready fizikal dengan mental lah. Lagi satu, kita jangan duk harap sangat harap orang buat kat kita. Maksudnya okey, orang dah buat untuk kita, pulihkan kedai,
kita jangan duk harap sangat biarlah tiap-tiap kali tu kita panggil orang buat. Kita panggil orang buat. Tapi diri kita sendiri, kita tak pergi kepada maksud ibu tu macam kita buat pembersihan diri, kita buang sifat-sifat negatif, suka kita kata ni muhasabah diri. Kita kena muhasabah diri selalu. Supaya bila kita muhasabah diri selalu, kita ni ada di tahap yang low tau. Maksudnya kita bukannya berada di tahap yang selalu marah apa semua kan. Jin ni bila kita tahap macam tu, dia tak suka. Tak suka menempel kat kita. Macam tu. Di antara kes-kes macam ni lah ibu kan. Apa benda yang misteri lah, paling misteri yang ibu pernah nampak lah waktu nak pergi berubat tu. Sebelum masuk tu nampak dah ke apa ke, boleh share kami tak? Ibu pernah lah ni, ibu tak mau bagi tahu. Ibu tak bagi tahu tempat lah, tapi dia kedai makan. Dia jual mi udang. Dia jual mi udang lah. Mula orang kata macam ni, tempat tu sangat laku lah. Walaupun tak bersih, bukan? Depan sampai kat situ, depan-depan dah nampak tong sampah dah, tapi orang tak heran, orang tak kisah pun. Nampak tong sampah tu orang macam tutup mata dah. Bila ibu pergi kat kedai tu, ibu ada nampak satu lembaga besar kan. Dia macam siapa yang masuk tu dia payung masuk. Dia pegang tu dia kaut sekali orang tu masuk. Macam orang tu dah jadi macam kita kata dipukau lah. Dia pegang payung? Dia pegang payung, orang tu dia masuk kan, dia lindung masuk ke dalam. Jadi kan ibu tengok kan, yang tu penampakan tu, dia tunjuk kat ibu tiba-tiba dan nampak macam tu je. Lepas tu, ibu orang yang dalam kedai tu, tuan punya kedai tu, okey dia yang datang jumpa ibu selepas tu. Dah ibu nampak macam tu, dia datang ibu. Lepas tu dia kata kat ibu macam ni, pasal pokok saya bisnes sama okey, tapi orang-orang dekat kedai saya selalu sakit. Yang pekerja saya asyik kena tukar. Asyik tukar saja. Lepas tu saya terasa tak tenteram lah. Mama dia kata kan. Lepas tu ibu kata kat dia, ada buat apa-apa kan? Dia kata, itu biasalah. Kita kalau nak buka bisnes, mestilah kena ambil bukan dia kata pendinding tau, dia kata pelarih. Lepas tu ibu kata kat dia, dalam bentuk apa pelarih yang dia ambil? Dia kata, bubuh tu je, bubuh kain kat atas kan. Kat atas dinding. Dia kata tangkai tu. Bertangkai tu, pelarih tu je. Dia kata dia tak ada ambil benda. Tapi dia tak tahu pelarih tu, tangkai tu, dia ada dia punya penjaga. Yang jin tu lah penjaga pada tangkai tu. Takkan tangkai tu nak buat apa? Jin tu yang buat apa ni kerja. Jadi kan ibu kata kat dia lah, dia memula sekali dia kena buang tangkai tu. Dia memang terkejut lah, sebab dia kata bukan sikit duit bayar untuk tu. Dia kata kan, dia kata pasal apa pula buang tangkai tu, bukan kena mengena pun apa. Ini yang tak nampak. Yang tak nampak. Kadang-kadang bomoh ni dia tak terang pun, dia tak bagi tahu pun. Dia cakap, kata aku dah buang tangkai, aku dah buang pendinding, tu saja kan. Lepas tu dia bila dia setuju dengan kita, dia setuju, ibu keluarkan tangkai tu apa semua, baru dia kena rawat diri dia. Dia tak boleh kita buka keluarkan daripada situ. Dia dalam kedai tu dia tak amalkan apa-apa. Contoh, sampah tu kena buang kat belakang, kena letak tong sampah tempat lain. Dia tak boleh kita kata kalau dia tak buat apa, kita dah buang tu semua, dia tak buat apa, dia jadi lagi takut pada kedai tu. Faham tak maksud ibu? Maksud ibu yang utama sekali kebersihan. Sungguh lah. Kebersihan. Lepas tu diri kita ni bersih tak dalam. Pembersihan kita juga. Bersih dalaman kita tak dengki dengan orang apa semua tu. Benda tu semua sebenarnya pun bawa kepada bisnes yang baik. Macam tu. Ibu tak cerita dah ibu nampak kat kedai Ibu nampak kat dia. Dia kata, tak, saya tak ambil yang tu. Saya hanya ambil tu kain hitam yang dia bagi. Memang kain hitam tu
Itu kita kata yang nampak fizikal, tapi yang jin tu tak nampak. Siapa yang jaga kain hitam tu, ni lah dia. Lepas ibu cerita tu dia sedar. Sebab apa? Bila kita letak benda, bukan untuk siapa, untuk bagi tahu kat jin tu, ni tempat hang ni, hang jaga kat sini. Kalau banyak banyak lagi lah. Allah, insyaAllah. Alhamdulillah lepas tu okey. Lepas tu okey lah. Lepas tu okey, tapi dia kata kat ibu, bila buah tu tak ada bisnes. Tak ada bisnes. Lepas tu dia tanya kat ibu macam ni, kau bagilah kat saya pelaris. Bagilah kat saya pelaris. Daripada kau pula nak bubuh kat mana-mana apa, itu ibu tak ada. Ibu tak buat yang tu. Pelaris ibu adalah amalan kamu. Macam tu. Macam mana dia menjaga contoh keberkatan pada bisnes dia. Kalau dia nak basuh apa barah dia, kena selawat apa semua tu, yang keberkatan daripada semua yang dia buat, termasuk jaga apa ni, dia punya pekerja. Disiplin, mai awal, yang tu yang ibu boleh kata. Kalau selain daripada tu, ibu boleh bagi spray untuk besarkan aura kedai. Kiranya ayat 1000 dinar 30 tu. Macam ibu cakap tadi tu lah, baca Al-Fatihah dulu. Rezeki nak bagi, Allah yang nak bagi. Kalau kita nak tak minta ke Allah, nak minta siapa? Tu yang bagi rezeki. Kan? Allah. Lagi satu, alat-alat. Dia ada juga alat yang buatkan makhluk halus ni tak boleh duduk kat tempat kita, kan? Dia mesti ada ruqyah. Contoh spray aura, lepas tu garam yang kita letak, dia memerangkap puja. Kita letak garam tu, dia memerangkap puja apa yang daripada kedai tu. Nanti garam tu kita kena tukar lah, macam tu. Yang tu ada apa, cara-cara untuk ni pendinding lah, macam tu. Kedai. Garam kena banyak. Garam tu yang ketul-ketul, bukan garam kecil-kecil tu. Yang ketul. Sama tak macam dengan kristal batu bukit macam tu. Sama juga lah. Sebab apa tahu, kristal benda-benda ni ada energi. Dia bagikan kita, dia bersihkan aura kita. Macam ibu memang suka pakai kristal. Tujuan pakai kristal ni, dia bukan sebagai pendinding tau. Dia berperanan sebagai alat yang membersihkan aura sekeliling kita. Sebab kita kata dia bersama alam kan. Macam tu. InsyaAllah ibu no. Kata ni saya nak tanya satu lagi lah ibu. Kan, kalau setengah orang tu lah, dia kata dah berubat tentu lah. Tentu nak berubat, tapi kenapa tak lega-lega? Dia pasal apa ibu? Ada sebab dia ke? Okey. Kita tengok perjalanan hidup kita ni. Okey. Bila kita mulakan, Allah hadirkan kita sakit macam itulah kan. Sebenarnya Allah nak naikkan martabat kita. Kalau kita fikir pasal apa aku orang lain tak pun, yang tu kita duduk setakat tu lah. Tapi kalau kita ni berfikir yang sebaliknya kan, aku ni sakit kan. Sakit ni kita duduk di syariat. Masuk syariat ni kita kena biasalah pergi hospital lah apa semua tu, tapi kan kita nampak benda tu macam tak jadi pun. Ada benda yang makin teruk adalah. Okey, yang penyakit hospital tu macam kecil manis ke apa, tapi kadang-kadang tu sakit kita ni, kita pergi hospital pun tak dapat jawapan. Itu dinamakan kita telah sampai ke tarikat. Tarikat tu Allah nak bawa kita ke satu perjalanan merawat diri sendiri dalam. Dia bukan lagi di luar tu. Jadi bila kita ni sampai ke tarikat, kita kena selalu tengok kat mana kesilapan dia, mesti kepada diri sendiri dulu. Apa salah aku? Okey, aku ni selalu baca Quran. Okey, aku baca Quran ni. Aku bukan orang yang tak baca Quran. Okey, kamu baca Quran, faham tak isi ayat tu? Maksudnya baca Fatihah. Ibu nak kata Fatihah ni,
Kita baca Fatihah sampai ke Siratul Mustaqim. Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar seperti mana kau tunjuk pada orang-orang sebelumku kan. Yang sebelum kita siapa? Yang kita boleh contohi nabi-nabi. Nabi semua. Kita ni, kita kata bukan kita nak ikut yang nak jadi nabi tu, tapi kita kalau dalam masalah tarikat ni, kita sedang membawa perjalanan nabi dan rasul. Kita membawa perjalanan nabi rasul macam mana? Nabi-nabi dan rasul selalu diuji kan. Jadi kan kita kena ambil iktibar. Kita tengoklah contoh satu contoh. Aku ni kan sakit lepas tu kan siapa pun tak peduli, adik-beradik semua tinggal aku. Lepas tu dia pergi kepada, dia berada dalam perjalanan Nabi Yunus. Nabi Yunus yang dia keluar daripada kaum dia terjatuh dalam laut. Lepas tu bukan dia terjatuh, dia diundi kan, dia yang kena tolak tu sebab kapal penuh kan. Dia masuk dalam perut ikan nun. Yang itu sebenarnya nak bagi tahu tentang apabila kita ni berada pada satu tahap tu, kita sudahlah jangan salahkan orang. Kita renung balik daripada awal tu, apa yang kita buat, kenapa kita jadi sakit macam ni, kan. Bila sampai kat situ, untuk pulihkan sakit kita tu, kita pergi ke ilmu hakikat. Pergi ke hakikat tu maksudnya kan, kita mengenal diri. Kita ambil tahu tentang ketuhanan, tauhid. Bukannya contoh macam ni lah, kita kata duk baca Quran. Okey, baca Quran, tapi tauhid tu atau maksud ibu tu yang lebih dalam tu, tadabbur, ambil tahu isi Al-Quran tu, baru dia dapat membantu kita beramal Quran lah. Beramal. Itu baru sampai ke hakikat. Daripada hakikat tu nanti kita mencari guru lah. Bila kita cari guru, barulah kadang-kadang kita pulih bukan sebab sebab mengenal diri. Selepas mengenal diri baru kita pulih. Itu ibu nak cakap, kata penyakit yang bertahun-tahun tu tak payahlah pergi bubat sana sini, pergi cari bomoh sana sini apa semua. Kadang-kadang kan bomoh tu adalah kita. Kita lah perawat tu, kita kena merawat diri kita sendiri. Macam tu. Maknanya ibu, kita adalah apa yang kita fikirkan. Ya, betul. Kalau kita fikir negatif, maka semua tidak tanduk kita akan jadi negatif lah. Betul. Kalau kita fikir positif, benda masalah tu walaupun besar jadi kecil. Yang tu lah. Kiranya tuan kata tau, minda kita sendiri yang hebat kalau kita gunakan dengan elok. Kita ni kena selalu berfikir di luar kotak. Kita jangan berada di satu skop yang kecil saja. Macam ibu nak bagi tahu cerita ni, cerita Shah Jahan. Tekan Shah Jahan yang buat Taj Mahal tu. Taj Mahal. Okey. Kita cinta ni pun. Shah Jahan ni dia memanglah ada yang kata dia seorang raja yang zalim, kan. Tapi dia sangat sayang isteri dia Mumtaz Mahal. Mumtaz. Dia sangat sayang isteri dia. Sampai kan isteri dia ni meninggal, dia sangat sedih. Bila sangat sedih, kadang-kadang bila orang tu dia sangat sedih kan, dia berada di tahap yang paling low kan, yang paling rendah. Kadang-kadang dia sampai satu kita panggil anjakan paradigma. Dia sendiri kena anjakan paradigma. Dia kata, why not aku buat something yang menunjukkan kasih sayang aku pada bini aku. Lepas tu dia buat apa? Buat Taj Mahal. Taj Mahal tu, macam mana boleh dapat Taj Mahal? Bukan daripada minda dia, tapi minda luar dia. Maksudnya minda super sedar. Kalau daripada minda sedar kita ataupun minda bawah sedar kita, dia kurang menunjukkan goh tu. Jadi kan bila kita ni dalam situasi yang terperangkap dengan keadaan yang sakit tak berhenti lah apa semua, fikirkan di luar kotak, fikirkan apa yang aku kena buat. Bila bertanya pada alam, nanti dia pergi ke diri kita sendiri. Sebab kita ni, roh kita dengan alam dulu bersatu. Bila roh kita bersatu dengan alam, kita dah jadi alam dan manusia, kita pergi balik. Kita bersama dengan alam balik untuk dapatkan rahsia Allah.
Oh ibu. Padat tu. Dan ibu nak tanya ibu juga nak tanya ibu jugalah kan. Sepanjang jadi perawat ni. Kan. Di banyak-banyak ibu merawat ni mesti juga ada perspektif dia lah. Ya, betul. Ada yang positif, alhamdulillah. Ya. Kita pun seronok. Yang negatif ni dia tak kenal kita pun. Tapi dia terus make tu orang kata dia terus simpul kan. Hang salah. Macam mana ibu hadap benda macam ni ibu? Okey, ni ibu nak cakap lama pun tak lama lah apa yang ibu alami macam tu tau. Datang satu family jumpa ibu. Anak-anak ni semua nak bapak dia dirawat. Bapak dia dirawat. Boleh ke ibu ceritakan? Tak menyentuh tu. Dia nak kita nak tiba nak bapak dia dirawat. Lepas tu isteri dia pun sampai situ sampai juga. Dia cuma dia bisik kat ibu, dia kata, "Kok tak tahulah nak kata suami saya ni boleh dirawat ke tak, sebab tak pernah lah boleh setakat ni orang merawat dia akan hentam habis-habis." Dia last kali balik kok, dia kata. Ni kami ni satu keluarga ramai dah 8 orang. Orang yang bawa seorang tu 9 orang. Mai kat rumah ibu. Penuh penuh lah. Anak ramai. Lepas tu ibu macam ni tau. Dia kata saya ni tak percaya. Saya tak percaya rawatan perubatan ni semua. Saya tak percaya. Saya percaya pada diri sendiri. Bagus. Percaya pada diri sendiri. Bagus. Dia bubuh tu pun. Dia kata saya ni duk baca ayat Quran tau. Saya tak 3 kul tu kat tangan saya saja. Dia kata, ibu tak alhamdulillah. Baguslah macam tu. Tapi kan cik, cik tengok anak-anak cik semua tak sihat. Kan? Anak-anak cik semua tak sihat. Selalu rasa ada benda dalam rumah, nampak encik kat dalam rumah, kan? Dia kata tu dia orang punya pasal tak baca ayat-ayat Quran. Dia macam tu. Lepas tu ibu katalah, boleh tak kalau saya terus cakap saya tak mahu buang masa cik, tak mahu buang masa anak-anak cik. Sebenarnya cik ni dalam kategori orang ego. Ibu kata dia. Cik ego. Cik memang ego. Orang yang ego yang tak mau turun sikit untuk pandang anak-anak apa masalah apa semua. Jadi setakat ni lah kalau orang ego saya tak buat cik, saya tak suka paksa. Saya tak suka paksa sebab orang tu kena faham apa yang saya buat. Lepas tu dia kena banyak bertanya untuk faham. Lepas tu dia kena yakin baru saya buat. Selagi dia tak yakin saya tak akan merawat. Dan lepas tu dia kata anak dia kata itulah setakat ni lah abah selalu lah dia cakap macam tu kan. Lepas tu dia kata kat ibu macam ni. Yang tu memang mencabar ibu lah kat sini. Okey, saya nak tengok dulu. Kok scan semua anak-anak saya. Lepas tu kok bagi tahu kat saya tanpa saya bagi tahu kok apa tentang anak saya. Cabaran ni. Memang cabaran. Kalau ada orang kata kat ibu kan sebelum ni ada juga yang orang kata kat ibu macam ni, scan tarikh lahir lah apa tu kan, tarikh lahir apa syirik lah apa semua macam tu kan. Tapi sebenarnya pasal tak kita yang ada kat dunia ni mesti ada tarikh lahir kita sendiri dan nama kita. Kenapa ada identiti tu semua kan? Identiti tu semua ni menolong kita untuk tahu potensi kita. Jadi ibu kata kat dia, tak apalah ibu rendahkan, ibu buat semualah tu, tak apa. Demi bukan cik tau, demi anak-anak cik. Saya kesian anak-anak cik ni. Kata. Lepas tu ibu scan satu-satu. Dia duduk tepuk-tepuk day ni. Awak betul. Dia kata macam tu kan. Dia bukan awak betul cik. Kalau cik nak tahu, cik boleh belajar benda-benda ni. Kata dia. Lepas tu dia kata, yalah kalau dah macam tu saya mula nak faham lah. Baru dia tanya, saya ni ada apa? Baru dia tanya. Baru saya nak scan cik lah pula. Saya cerita kat cik ada apa-apa. Cerita-cerita apa semua. Cik tahu tak ni benda ni keturunan saka. Yang cik perlu putuskan saka ni. Lepas tu untuk pulihkan keadaan keluarga cik. Lepas tu dia setuju. Dia setuju yang sangat down. Maksudnya lepas tu dia asyik tanya. Dia mendah diri pula. Dia mendah diri. Kadang-kadang kita kena, bukan kita nak menunjuk tau. Kita kena ada barang ataupun kita kena ada bukti. Item kita. Kita kena ada kepandaian kita untuk kita bagi yakin pada orang.
Kalau kita merawat, tapi kan kita setakat guna, bukan ibu nak condemn ni ayat Quran semua tu boleh guna. Kita guna ayat Quran, tapi kan ada lagi benda lain yang kita kena daripada diri kita sendiri kita keluarkan. Maksud ibu, kita kena belajar. Kita kena belajar ilmu-ilmu diri batin, diri dalam kita ni yang boleh berinteraksi dengan orang tu. Sebab kan Tuhan bagi dekat kita satu, kita kata apa, energi dalam kan, energi dalam tu yang unlimited, yang paling tinggi. Kalau kita tak pandai guna pakai, kita tak dapat apa itu. Tapi buat ibu cakap ni kan, saya duk perasan jugalah. Kalau kita cerita ni nak kira tarikh lahir, nak kira nama apa semua kan. Kalau kata orang kampung ataupun orang yang belajar kat arah-arah ni, orang tu akan kata kita ni tak betul lah, ikut Hindu lah apa semua lah. Benda-benda macam tu lah. Tapi bila kita tukar nama tu, jadi metafizik, bunyi mak saleh sikit, lepas tu pakai kod apa semua kan, bincangkan benda ni, automatik orang kata betul benda ni. Betul. Persepsi. Persepsi lah kan pada nama, pada kadang-kadang kan macam ibu kata lah, bila kita kata meditasi, orang kata meditasi ni hak apa ni, bangsa ataupun agama asing. Tapi murakabah pun sama juga. Murakabah kan bahasa Arab kan. Cumanya benda tu pergi kepada masuk ke dalam diri. Maksudnya kita muhasabah diri kita dulu kan benda tu. Tapi kan nama je lain. Kita jangan terus condemn. Ambil tahu dulu. Jelas, sebab kalau kita tengok pun kan, macam agama-agama lain. Sebab kadang-kadang duk tengok juga orang kata apa, YouTube kan, macam kan ada ustaz-ustaz yang hurai kan tentang Nabi Zulkifli. Kan? Jadi dikatakan Nabi Zulkifli nama samaran dia Zul Al-Kifil, kata orang yang berada di tempat tu lah. Dan ciri-ciri dia tu seakan-akan Buddha cara dia. Kau utama Buddha lah kan? Sebab kata orang Buddha pun dia pun tak suruh sembah dia. Betul. Dia suruh sembah Tuhan yang satu. Okay. Kemudian dia mungkin lah orang kata saki baki ajaran daripada Nabi lah, mungkin Nabi kan. Mungkin saki baki tauhid tu ada lagi. Tapi sebabkan agama tu diseleweng, kita nampak meditasi ni hak orang Buddha, hak orang Hindu. Bila kita nak buat, orang kata hang salah. Tapi bila kata dia sebenarnya Islam bila mai, yang saya tahu lah, Islam tak mengubah cara hidup orang tu, budaya orang tu, selagi mana tak clash dengan syarak. Contoh dia kalau kita tengok, kalau budaya main apa ni, wayang kulit tu, kalau ada unsur Hindu, buang unsur Hindu, jadi unsur lain pula, jadi boleh dibenarkan. Sama juga Kubah kita duk kata Kubah ni orang Islamnya, sebenarnya asal Kubah ni main daripada Byzantine tu apa, orang Kristian. Betul. Tapi disebabkan reka bentuk dia yang senang nak ada echo, ada gaung, dan menyebabkan orang boleh dengar belazan, maka diserap masuk ke Islam punya ciri-ciri. Jadi Islam meraihkan benda tu. Selagi mana elok, kekalkan. Kalau tak elok, kita buang. Tapi itulah, kita jangan sebelum nak jam nak pergi sangat tu kan. Tu kata bila kita tahu banyak benda, insya-Allah kita lebih tenang. Jadi selalunya orang baru belajar awal-awal ni yang selalu terus nak asah. Ibu nak cerita satu benda ni, pelajaran. Masa ibu kan dulu, ibu kata ibu belajar masuk ke tarikat, makrifat, hakikat semua. Ibu, Tok Guru akan bagi ilmu-ilmu kan yang kita kena buat sendiri. Dan satu benda ni Tok Guru ibu kata macam ni, kamu nak tahu tentang diri kamu, apa kesalahan kamu, apa keistimewaan kamu, apa semua kamu sendiri yang mencari. Cara dia, kamu duduk diam sampai hening. Bila sampai hening, lepas tu sebab dia ada guru dia iktiraf lah apa yang kita buat kan. Kita tak boleh kita buat sendiri tanpa apa-apa tu kan. Lepas tu dia kata, Abah benarkan kamu lalui, kamu tengok apa yang kamu dapat akhirnya. Ibu buat. Ibu duduk diam, tarik nafas apa semua sampai ibu rasakan macam
Macam tak ada siapa pun, ibu seorang. Ketika tu kan, ibu pergi mana tau? Sampai di depan kuil Buddha. Kuil Buddha tu dia duduk di macam kita kata apa, bukan kuil yang macam ni tau, dia duduk dalam gua, macam gua. Kuil tu dia berbentuk gua. Okay. Ibu pergi situ. Ibu sampai situ, ibu nampak seorang lelaki, dia kurus je. Dia sedang sapu lantai. Tapi dia guna tak yang macam kita kata tarik itu kan. Tarik itu. Cakap tu dengan penyapu dia pun penyapu lidi. Dia duk sapu lah kat situ. Sapu-sapu daun kering yang banyak. Daun kering yang banyak tu tak habis-habis. Sapu. Lepas tu akhirnya kan dia angkat badan dia. Dia tarik nafas. Lepas tu ibu tengok, daun tu dah tak ada. Okey, daun tak ada, ibu pun masuk dalam. Bila ibu masuk dalam, ibu pergi tengok Gautama Buddha. Ibu nampak Gautama Buddha. Dia duduk kat situ. Dia di sebelah-sebelah dia ada pokok. Di sebelah dia ada pokok. Dia duduk kat situ tak buat apa-apa pun. Tak juga jawab ibu datang apa semua pun tak. Lepas tu ibu kata, yang inilah Gautama Buddha. Ibu pun jalan lagi. Ibu jalan masuk lagi. Akhir sekali ni ibu jumpa Al-Quran. Ibu jumpa Al-Quran. Last kali tu ibu jumpa Al-Quran. Lepas tu bila balik, kan macam biasa kita kena apa tu, bercakap apa yang kita nampak, apa maksud dia, kan? Memang kita kena crack kita punya otak lah. Tu ibu kata bila kita belajar tu, dia bukan setakat ikut yang Tok Guru ajak macam ni je. Kita kena out of the box, fikir out of the box. Ibu kata ibu fikir-fikir macam ni. Mula-mula tu untuk nak pergi ke Al-Quran tu. Al-Quran satu benda yang suci, yang kita kata apa, barakah kan, semua tu. Kita kena yang jumpa Sami yang mula-mula tu bersih diri dulu. Sapu tu adalah bersih diri. Daun kering tu yang melayang-layang, yang diri kita lah, yang diri kita yang kan ketika tu kita ada banyak benda yang kita kena bersihkan, kita kena buang rasa marah, kita kena buang rasa benci, dendam semua tu, kita kena usaha untuk buang tu. Bila kita buang tu, kita pergi masuk lagi, kita jumpa Gautama Buddha tadi. Gautama Buddha tu ada pokok sebelah dia. Pokok adalah kita ni ada apa ni, oksigen, bukan, kita karbon yang kita bagi kat pokok. Oksigen. Pokok bagi kat kita oksigen yang kita kena share dengan alam. Diri kita kena share dengan alam, saling membantu. Barulah kita ni rasakan kasih sayang Allah. Bila kita dah rasa kasih sayang Allah kat situ tu kan, kita dah tak perlu apa-apa lagi dah. Kita jadi diam. Kita jadi orang yang diam. Rasa setiap turun dan naik nafasku hanya ada dia. Macam tu. Lepas tu bila ibu fikir yang Quran tu adalah barakah tu lah. Yang kita hidup kita tu sebab itulah Allah, sebab itulah adanya Quran dengan kita. Petunjuk kita. Kita kena kaji petunjuk, kita kena kaji ayat-ayat dalam Al-Quran tu untuk apply ke dalam diri kita. Bukannya kita hanya membaca saja. Tu ibu, dia sebenarnya takut dengan ibu kalau duk cerita pasal benda macam ni kan. Takut kita nak beritahu benda lain, tapi yang orang tangkap yang Buddha tu. Yalah, betul. Orang tangkap yang Sami tu. Dia mungkin sebab saya nak cakap lebih-lebih pun, saya tak pernah ada satu orang kata experience, pengalaman macam ibu. Sebab saya pun nak buat macam ibu meditasi tu. Tak pernah jadi, duk try kat seorang-seorang. Tapi yang ibu cerita pasal Gautama Buddha tu, dia bukan pasal agama tau. Nilai-nilai murni. Kita kata ada Quran saja, ni ada Buddha macam Quran last. Tapi sebenarnya nak cerita tentang mula-mula kita kena bersihkan diri. Lepas tu ada nilai-nilai murni kasih sayang dengan alam. Lepas tu barulah kita ni layak. Kita kata dengan Quran ni barulah kita kena menuju ke situ. Akhir sekali itulah tauhid kita.
Kalau orang dengar cerita ibu, dia pun kata, oh ibu ni kata Buddha-Buddha tu. Itu orang yang persepsi dia sangat sempit, skop dia sangat kecil. Sebab tu ada soalan orang tanya ibu macam ni. Ibu, saya belajar pondok tak pernah ada pun hal ni. Apa ibu cakap ni? Kat pondok tak dapat ilmu ni. Sebab kat pondok dia ajak benda lain. Yang ni lain, tak ada kat pondok. Kena keluar sikit lah. Kena keluar. Mana tahu kata pondok ni tak ada, mungkin pondok ni ada. Itulah. InsyaAllah lah. Sebab dia tengok pada kadang-kadang pondok di mana yang kita berada tu lah. Kadang-kadang kita berada di pondok tu yang permulaan dia. Mungkin kategori kita ketika tu setakat tu. Nanti kalau kita fikiran positif, nanti kita carilah pondok lain lagi yang boleh pergi ke tasawuf, makrifat, hakikat apa semua tu. InsyaAllah. Kata semakin hangat ni kita punya podcast. Masa ibu sudi kata jawab soalan-soalan yang kata kontroversi kalau nak tanya tu. Di mana orang yang nak dengar ni memang betul-betul kena belapang dada dulu. Betul. Dan kena rajin cari sikit lah. Kan dengar satu sumber saja, lepas tu terus nak buat keputusan tu, memang kita akan rasa teragak-agak lah. Dan satu ibu saya nak tanya lah kan. Orang kata kadang-kadang kita ni, badan kita lah, dia masih lagi terasa sakit-baki, jangan berat, sakit apa semua ni kan. Dia macam ada sihir, macam dengan kita ni ada sesuatu lah. Apa yang perlu kita buat ibu? Kalau kita rasa macam ibu, dari tu kita bincang pasal sakit tengah belakang. Lepas tu kita kadang rasa saja rasa panas, means rasa gundah gulana duk tak duk kan. Apa yang kita kena buat kalau duk rasa lagi benda tu? Mula-mula sekali kalau rasa macam tu kan, kita tanya diri kita sayang tak diri kita? Aku sayang tak diri aku? Okay. Bila kita sayang, kalau jawapan dia sayang, ikhtiar untuk pulihkan diri kita. Ikhtiar untuk pulihkan diri kita mula-mula sekali adalah jiwa kita. Kita nak bersihkan jiwa. Nak bersihkan jiwa ni kan, dia mesti kepada amalan-amalan murni ni. Dia tak semestinya pergi ke agama Islam ni. Macam amalan-amalan murni ni, bangun pagi kan, bangun pagi tu dah siap mandi. Macam orang dulu-dulu pagi-pagi dah bangun kan. Orang lain ni bukanlah, ni kan ada setengah tu sampai 2 petang baru nak bangun. Macam tu. Amalan murni yang mula tu kita tengok kita, kalau aku sayang diri aku bangun pagi. Sebab bangun pagi ketika tu kita kata aura lah, aura putih dan aura warna purple ni mengelilingi kita. Aura tu adalah yang bersumber ilmu bagi diri kita. Bila kita rajin bangun, kita ni macam bawa diri kita bersama alam lah, bangun pagi. Maka kita dapatlah semua ilmu ke tips-tips apa semua tu dalam diri kita. Okay, yang tu. Lepas tu kita kena biasakan selalu nak buang sihir pada badan tu, kerap mandi garam. Mandi garam. Mandi garam, scrub badan tu. Bukan setakat sabun biasa dah, scrub. Sebab bila kita scrub, kita punya liang-liang roma ni, dia akan buang-buang hakiskan sihir. Mula-mula kita kata hari pertama, hari kedua, kadang kan sampai beberapa hari tu dia tak boleh duduk kat kita. Itu kena rajin lah. Dia garam tu sebarang garam ke ataupun ada garam tertentu? Dia garam ni sebenarnya garam Himalaya, ataupun garam yang kita kata, kalau macam ibu buat garam yang nak bagi wangi ni, ibu bubuk ekstrak tumbuh-tumbuhan. Ataupun ibu buat beras. Ni beras kan? Yang ni. Oh, beras. Yang ni beras. Beras dia ada yang macam ni dia ada ni buah peach. Oh, dia ada untuk bagi bau. Jadi kita scrub badan kita. Kita buat cara tu untuk kenapa beras? Sebab kadang-kadang orang gatal badan, dia tak boleh kena garam. Jadi kita buat beras lah. Bila selalu scrub badan, kita punya pori-pori tu bersih. Macam kata muka orang kata
apa ni, tak pakai toner pun tak apa. Muka kena pakai toner. Toner tu untuk cuci dalam. Dia spin kita punya yang tu. Saya kena balik beli toner. Toner. Sebab tu orang pakai toner. Dia bersihkan lagi mendalam. Bila kita buat pembersihan mendalam tu lah, sihir apa semua, puja-puja tak boleh duduk kat kita. Tu ibu kata kena rajin, kena sayang diri. Kalau orang tak sayang diri, dia kata tak payah, tak mau, tak payah, mandi je lah. Macam tu. Oh, dia kena bersih, betul-betul bersih. Bersih. Itu kebersihan diri kita. Lepas tu tadi kata apa, bangun pagi, bersih diri apa semua kan. Kita tengok apa pandangan kita terhadap orang lain. Maksudnya macam ni ya. Jangan ada kemelekatan. Maksud ibu jangan ada kemelekatan tu. Contoh ibu bagi seorang ibu lah, seorang ibu kan. Seorang ibu kan, dia kadang dia dapat sihir sampai teruk-teruk. Lepas tu anak dia kata dia kata macam ni, aku dah buat macam-macam lah kat anak aku ni, tapi anak aku tak hormat aku pun, dia tak mau aku pun. Aku nak dia, aku dah lama jaga dia dah besar, aku nak dia pula jaga aku. Macam tu kan. Dan tu ayat tu sebenarnya ada kemelekatan. Maksudnya kita minda kita melekat pada kita kata apa, manusia. Tak balas balik. Jadi kita ni macam ni, anak kita ni sebenarnya amanah je daripada Allah. Bukan kita punya. Kita tak boleh kata dia kena dengar cakap aku satu hari nanti, dia kena bagi duit kat aku apa semua tu, tak. Yang tu kita diamanahkan oleh Allah, jaga dia untuk Allah. Kita ni Allah amanahkan kita jaga anak kita, pinjamkan rahim untuk ada anak kita ni. Lepas tu kita kena jaga untuk Allah, bukan untuk kita. Satu hari nanti anak kita tak peduli kita lah, katakan kita pun sakit, kita jangan harap tengok dia tak peduli aku apa semua. Kita harapkan macam ni, Allah ada, Allah nampak. Itu kita macam tawakal, Allah akan hadirkan pula orang lain untuk jaga kita. Harapan sepenuh-penuhnya itu pada Allah lah. Pada Allah. Kita tak boleh nampak pada persepsi manusia. Sakit hati orang buat kat kita. Jadi kan kita tak merawat diri kita tau. Dia jadi lagi anxiety, lagi teruk kan. Macam tu. Macam tu ibu noh. Allah, terasa awak ni. Allah SWT. Yalah, kita kadang-kadang kita kurang berharap dengan Allah. Kita rasa kita yang mampu buat. Bila masalah mai tu kita rasa kita yang mampu selesaikan. Tu yang bila tak dapat selesai tu duk anxiety seseorang tu. Sebab tak ada sikit pun kita rasa yang Allah tu ada. Sedangkan kata apa? Sahabat dulu ada apa-apa ni, terus ambil semayang dulu. Tali kasut putus, atau tali kasut putus pun angkat tangan bagi tahu Allah, tali kasut saya putus, bagilah kasut baru, minta Allah dulu. Kita ni pasal kawan dulu itu kan, betapa pengharapan kita kurang pada Allah. Sebab tu kita, orang kata, cikgu cakap lah, banyak orang ada penyakit anxiety lah ni kan. Dan ibu saya nak tanya jugalah, kata hidup kita ni kadang selalu kita rasa sangat diuji lah, sering diuji. Lepas tu macam-macam rintangan main kat kita. Kadang-kadang rasa macam kan, aku seorang je kau yang kena ni. Apa kita nak buat? Okey, apabila kita diuji, kita kena rasa, ya Allah, kau nampak aku, sebab tu kau uji aku. Macam tu. Macam apa ni, kita rasa macam kita ni bersedia untuk lalui benda-benda tu. Bukan kita kata kita mencabar Allah tak, tapi kan kita rasa seronok nak tunjuk kasih sayang kita pada Allah dan menerima kasih sayang Allah tu. Bila kita diuji, mula-mula sekali kita pergi kepada dalaman kita. Kita pergi ke dalaman kita. Apa yang aku boleh buat untuk tunjuk kasih pada diri aku? Aku kena buat sesuatu untuk kasih diri aku. Kalau aku kasih diri aku, baru Allah kasih aku. Tuhan ni, Allah Ta'ala ni, dia kan, kalau kita tak sayang diri kita, dia pun tak sayang kita. Jadi kan bila kita kena
Bukan kita kata mencari Tuhan. Kita bukan mencari. Kita mencari diri kita sendiri, baru kita jumpa Tuhan. Selagi kita duk cari-cari Tuhan, kita tak jumpa. Kita nampak, kita dapat yang bertuhankan. Tuhan tu ada. Contoh ibu kata macam ni. Kita ni ada masalah kan. Kita pilih kat siapa-siapa ke. Mula-mula memanglah, mula-mula kita tak reti ni. Kita pergi jumpa perawat lah. Lepas tu sekali kita pergi kat kawan lah, apa semua kan. Takkan sampai bila kita nak macam tu. Kita pergi tanya, kadang-kadang orang tu bagi pendapat, kita kata, aku tak setuju. Aku tak setuju dengan pendapat dia. Sekali kita pula yang nak bagi pendapat. Sekali lah kita down lah. Sebab apa? Pengharapan. Pengharapan pada manusia. Akhir-akhir sekali, di waktu malam yang sunyi, kita duduk diam-diam, kita tanya, kita bersembang dengan Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku ni tak faham lah. Apa masalah yang aku hadapi? Ya Allah, Tuhanku, tunjuk kalau aku jalan. Kita jangan kata, ya Allah, Tuhanku, aku nak macam ni. Hang kena buat macam ni, tak boleh. Kita jangan ajak dia. Kita minta pada dia tu, tunjuk jalan. Sebab tu Al-Fatihah tu selalu kena baca kan, 17 kali kan. Betul. Kena baca sebab setiap hari kita minta tunjuk jalan, tapi kan kita tak perasan pun benda tu. Kita duk pergi tanya orang tu. Kita kena belajar ataupun kita kena tengok cerita-cerita 25 Rasul tu, memang kita kena baca sebab itulah petunjuk jalan untuk kita. Dia contoh-contoh dekat situ. Jadi kan bila kita bercakap dengan diri kita, baru Allah kata, oh, hang dah faham dah. Yang dalam diri hang yang aku bagi tu hang dah guna. Macam tu. Ada satu puisi ni lah, ibu cakap puisi ni satu. Okay. Dia nak kata, dia kata puisi lah, okey lah, poem kan. Aku datang ke pintumu. Aku mengetuk pintu itu. Dia berkata, siapa di sana? Aku berkata, aku. Pulanglah. Kau datanglah lain kali. Kau pulanglah. Aku pun datang lagi kali kedua. Aku mengetuk pintu itu. Dia bertanya, siapa itu? Aku berkata, aku. Sekali lagi dia kata, pulanglah. Kali ketiga, aku mengambil masa untuk pergi ke pintu itu. Aku mengkaji diri aku. Akhirnya aku pergi ke sana, aku mengetuk pintu dan dia berkata, siapa di sana? Engkau. Silakan masuk. Faham tak? Maksudnya, kita ni, sampai kita kata, kita tak ada. Yang ada hanya dia. Aku ni pun dia. Faham tak? Tak ada aku ni, diri ni tak ada. Siapa di sana? Engkau. Baru yang tu baru kita dapat. Maksudnya yang tu adalah satu ibu bagi satu gambaran untuk mengenal diri. Maknanya penyerahan. Seserah-serah yang boleh lah kepada bila Allah. kita mengenal diri, kita masuk ke dalam diri kita, ada kita tak ada dia je. Bukan nak kata Allah sakit depa kata ni, ibu ni kata Allah duduk dalam diri. Depa kan suka tu sikit. Maksud ibu tu Allah dah bagi kat kita satu pancaran nur yang sangat dahsyat. Yang itulah kita kena dapat, kita kena faham untuk kita rasa dekat dengan dia. Seperti mana yang orang kata apa, dekatnya Allah dengan kita tu seperti apa ni, urat leher kan. Lebih dekat. Lebih dekat tu. Apa maksud dia? Yang tu kena, yang tu kan sangat halus. Ibu tak boleh cakap di sini. Yang tu kena belajar. Alamak. Tak apa, nanti tak apa saya tanya ibu nanti. Okey, alhamdulillah ibu. Betul ibu mendalam lah tu. Daripada ibu cakap tu, bagi saya lah apa yang saya faham. Bila ibu kata, aku lah engkau, kita serahkan semua pada Allah lah. Kita kiranya pengharapan kita ni semua kita letak pada Allah lah. Sebab sekarang ni sikit tak banyak, kita hari-hari tu kita masih lagi mengharap kepada makhluk. Ya, betul. Kita macam kalau kita makan gaji, kita mengharap kepada bos. Kan kita rasa makit-makit subuh, kita tengok terlambat. Nak masuk kerja pukul 9, 8, kita jaga 7.30. Ada orang pergi kerja dulu, tak sembahyang lagi. Sebab takut bos lagi. Harapan tu. Tapi dalam masa sama,
Dia kata Allah Tuhanku. Ya. Tak kata kau orang lah, kadang terjadi kat pada diri saya lemah ni lah. Bila sampai tahap tu, kadang-kadang tu rasa bersalah sangat tu. Aku ni duk kata Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku. Tapi aku takut lagi kat bos aku. Di situ lah kot mungkin syair tu ditujukan untuk hati-hati yang tapi kita dalam sama kehidupan kita masih terikat benda tu. Nak keluar tu payah. Macam mana kita nak rasa tanpa mengharap kita senang cakap waktu zaman-zaman sekarang ni duit lah. Lebih kepada materialistik. Sedangkan orang dulu ni bangkit pagi tak risau pun. Saya tengok ada yang makan. Kita nak sampai tahap tu payah ibu noh. Itulah kita kena kata dia sampai ke tahap tawakal kan. Lepas tu kita ni macam kita kata apa yakin. Ibu nak bawa satu cerita ni singkat lah. Cerita ni kan. Sila ibu. Cerita ni kita antara yakin dengan usaha. Kita kata kadang kan macam ni lah. Ni ada tok guru ni berbalah lah. Anak murid dia kata, saya percaya macam ni lah. Kalau kita nak sesuatu, kita kena usaha. Betul tak? Betul. Kita kena usaha. Kisah Imam Syafi'i dengan guru dia. Betul. Imam Ahmad kata salah. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Jadi dia pun, kita cerita kat orang yang tak tahu ni lah. Okay? Mungkin dia pun tak pernah dengar kan. Dia pun kata, kita kena usaha. Lepas tu, tok guru dia kata, dia yakin bila kita ada tahap keyakinan yang tinggi, kita dapat apa yang kita nak. Allah pandang kita. Lepas tu dia pun tunjuk bukti lah. Dia pergi tanam pokok anggur kan, yang cantik, hitam tu, dia bawa pergi jumpa tok guru dia. Tengok, aku dah kata kalau kita usaha, Allah akan hadirkan buah ni. Allah akan bagi kat kita sesuatu yang kita dah usahakan. Tok guru dia kata, aku tak payah usaha pun. Aku yakin engkau yang bawa kepada aku buah itu. Maknanya dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi lebih tinggi bila tahap keyakinan kita dengan Allah tu. Dia sampai ke kesedaran, itu tu ilmu makrifat. Kita kata tok guru lah kan. Dia lagilah tinggi kan. Memanglah kita kena usaha. Tapi bila kita sampai ke segala-galanya, Allah yang tentukan. Macam kita kata apa, sampai ke tahap kesadaran, tiada aku, hanya dia. Jadi kan siapa lagi? Sungguh kita nak tu dia bagilah. Asalkan kita selalu berdoa, macam tu kita minta macam tu. Betul lah. Dua-dua tu kena seiring. Betul. Kita ni siapa nak dibandingkan dengan Imam Syafi'i? Betul. Dan siapa lagi nak dibandingkan dengan Imam Ahmad kan? Kita sebelah kasut pun tak lagi. Macam tu lah, insyaAllah. Dan ibu orang kata, last nak tanya. Apa pesanan ibu lah dekat kami lah. Dekat kami yang muda-muda ni. Kiranya kami untuk orang kata apa, dah hadapi untuk hadapi zaman sekarang ni lah. Apa pesanan ibu kami ya? Okey, ibu pergi kepada kalau ibu cakap pasal cakra ni, kadang-kadang orang kata ke ibu terlampau nak pergi kepada barat. Tapi cakra tu maksudnya dia adalah yang kita polish. Cakra tu dia tak ada lagi. Kita polish baru dia ada cakra. Cakra tu adalah warna yang membentuk kita punya aura diri. Benda ni dah zaman dulu lagi dah ada. Okey. Jadi ibu nak kata macam ni lah. Kita ada kat sini yang ibu kata ni cakra ajna. Persepsi. Cakra ajna ni persepsi. Dia ni kita kena polish cakra kita. Maksud polish tu kita kena positifkan diri kita. Positifkan diri kita untuk tengok persepsi yang baik selalu. Bukan kita tak boleh kata kita takut juga nanti kita ditipu ke apa semua tu. Tapi kan mula-mula kita kena banyak nilai yang baik dulu. Kalau kita rasa ni tak betul, kita cari ilmu untuk betulkan. Kadang-kadang satu skop yang kecil tu dia jadi sesat. Skop jadi sesat. Kita kata masuk skop yang kecil tu kita jadi sesat. Contoh ibu nak katakan orang tu dia suruh buat pelajaran lah, masuk pelajaran, dia kata
kita bentuk kerajaan, contohlah kita bentuk kerajaan, lepas tu alamak kerajaan, kita dah kata oh ni ayah pin. Tak? Kita dah, tapi kan kita tak usah pergi ke situ lagi. Kita kena faham kerajaan tu apa dia. Kerajaan tu dia ada raja, dia ada hulu balang kan, semua kita panggil bendahari, semua tu adalah tubuh badan kita. Kita tu adalah raja. Tubuh badan kita, tangan, bendahari apa semua ni, tubuh kerajaan yang berkualiti. Kita lah tu. Maksudnya perkataan yang kita dengar tu, kita dah takut tapi kita tak pi meluas. Faham tak maksud ibu tu? Jangan dengar satu benda dah terkejut. Betul lah. Kita kena halusi kadang bahasa tu. Sebabkan kita tak bercakap dengan bahasa mereka, bahasa mereka, maka mereka mengatakan kita salah. Kalau kita sebut kerajaan, padahal boleh kita sebut institusi, tak apa tak. Macam tu. Dalam institusi tu ada komponen-komponen dia. Yang tu kalau macam tu tak ada siapa trigger. Lagi satu kan, orang tu dia baru dengar yang tu melekat kat dia. Dia dengar perkataan tu. Kerajaan, kerajaan Yapin. Contoh kan. Dia melekat, tapi kan cuba dia kata, dia ni apa sebenarnya, apa yang dia nak, takkan dia nak buat macam tu lagi. Tentu kita boleh tengok lagi persepsi apa. Itu maksud ibu tu, biar kita berada di satu persepsi yang meluas, yang boleh timbang sana sini. Kita kena seimbang. Tanah, air, api, angin tu nanti kita sembang di episod akan datang lah. Masa akan datang. InsyaAllah sebab nak sembang kali ni tak sempat lagi lah. Ya betul. Kita akan sembang di part tu lah. Tanah, air, api, angin. Untuk kita sama-sama faham lah. Sebelum tu saya minta sangat lah untuk kita sama-sama buka minda dulu. Kita keterbukaan kita tu akan bagi satu lagi ilmu yang insyaAllah bermanfaat lah untuk kita, insyaAllah. Tu ibu sebelum tu kan ibu nak bagi tahu tentang kalau masih ragu-ragu tentang diri sendiri ataupun banyak pertanyaan, belajarlah. Belajar, cari ilmu. Kita zaman sekarang ni memang zaman kena mencari ilmu kita kata apa? Makrifat, hakikat ni. Memang zaman ke situ lah. Dan ilmu-ilmu macam ni sebenarnya payah dapat. Tak ada siapa yang berani nak ajak terbuka. Dia bukan macam dengan kita buka YouTube type belajar makrifat. Betul. Terus keluar kadang-kadang tu dia nak kena pergi berguru dekat depan. Bahaya juga lah benda macam ni. Takut dapat yang makrifat jenis tak payah sembahyang dah. Aku dah sampai ni kita tak payah sembahyang dah. Tu lah penat dah. Dan terima kasih ibu untuk segala sharing ibu pada hari ni. Sangat mendalam lah, menolong jugalah antara orang yang tengah dia sakit di tangan ni. Kalau kena luka kita nampak ni sakit dalam ni. Tak ada siapa nampak. Sedap-sedap gantung diri lah. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang kalau tak gantung pun jadi gila. Jalan seseorang kot jalan. Yang kita tengok banyak dah. Terima kasih ibu dengan pencerahan-pencerahan yang ibu bagi ni lah. Berkaitan dengan dalaman. Ni adalah proses healing dalaman kita lah. InsyaAllah. Dan ibu nak tanya lah. Ni apa ibu? Sebab saya duduk tengok lama dah. Ibu lebih tahu lah. Ni apa? Ni adalah yang ibu kata ni dia buat daripada beras dan juga macam-macam itulah. Kadang-kadang ada lemon. Yang ni yang ibu kata tadi buah peach. Buah peach. Yang ni manjakani. 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 Skerap dia tetap beras tapi campur dengan manjakani. Tujuan dia adalah untuk pembersihan mendalam. Ni pada rawatan perubatan Islam. Ibu syorkan yang ni lah, pakai ni untuk pembersihan mendalam. Ni lebih kepada kalau manjakani ni kalau orang dalam pantang kan, kadang-kadang badan tak bersih, benda suka ganggu. Buat skerap ni. Okey. Yang ni kita tak bubuh lagi tu. Apa kan? Dia kosong macam ni lah lagi kan. Tak bubuh label. Label lagi. Yang ni adalah apa ni? Apa tu? Kijang. Kasuri kijang. Kasuri kijang ni untuk budak-budak kecil menangis malam. Orang tua pun kalau dia rasa macam diri dia diganggu ke apa ke kan, dia gunalah pakai dekat sendi-sendi ataupun bubuh belakang ni. Belakang benda suka bertenggek belakang, bubuh kat situ. Bubuh situ untuk mengelakkan daripada apa? Gangguan. Dan juga bukan setakat mengelak, dia juga kalau ada gangguan tu dia boleh lepaskan kita lah. Dia pilah.
Ini spray. Spray ni sama ada dalam rumah, pada diri kita ataupun dalam kenderaan. Untuk besarkan aura. Dia buat apa? Ini batu. Batu? Dia punya apa ni, yang ni kita panggil aventurine. Bukan, yang ni bukan aventurine, yang ni yang tu amethyst. Air dia amethyst. Dia punya ni amethyst, dimasak dengan batu. Atas dia kalau main dia suka spray ni. Kita seronok bau dah. Ada macam-macam. Amethyst, aventurine, apa ni, rose quartz, dengan lagi satu apa dia, amethyst, aventurine, rose quartz. Setakat ni tiga. Semua bahan aromaterapi ya. Jadi kan kalau kita ni, kita rasa macam sesak napas lah, lemah lah apa kan, kita buka ni, kita spray lah kat diri kita. Spray. Lepas tu kalau kita masuk kereta, kadang-kadang kan kita rasa macam ada benda ke apa kan, kita terasa lah, kita spray. Kalau saya rasa serabut tu boleh pakai ibu? Boleh pakai. Lepas tu dalam rumah, kalau kat rumah yang macam ibu kata tadi, rawatan yang ibu kata letak tepi garam, lepas tu spray satu rumah, yang ni lah. Yang ni spray. Dan ni saya faham kenapa Tan dia suka spray yang ni. Pasal dia aku nak fikir banyak sabut. Tu dia spray dia rasa relax sikit kot. Berwangi kan? Berwangi. Berwangi. Kan? Wangi. Betul ibu. Dan insyaAllah ibu kenalkan benda ni lama dah. Cuma kali ni kita nak siapa yang berminat lah untuk bantu orang juga lah, yang mana sebab ada orang tanya ibu, dah ada orang tanya kami juga. Ada benda-benda yang nak yang kata kit awal, kata kit untuk tolong dia lah. Jadi semua benda ni dapatkan ada semua dalam kotak ni. Yang anda sebut, yang ibu dah cerita tadi ni, semua dalam kotak ni. Yang mana berminat, kami letak number kat bawah, boleh contact kami lah. Harga dia tak mahal mana pun. InsyaAllah mampu milik lah. Mampu milik. Harga dia harga B40 lah. Jangan risaulah, kita nak tolong orang. InsyaAllah. Dan sampai sini dulu lah ibu lah. Dan kita insyaAllah kita akan bersambung lah. Di mana kita akan bincangkan tentang tajuk yang lagi menarik, tanah, air, api dan angin. Macam mana nak seimbangkan empat unsur tu pada diri kita. Menarik tu. Saya tak sabar lah tu. Okey, dan insyaAllah lah. Terima kasih geng yang mana yang sudi tonton video kami ni sampai ke habis ni. Dan insyaAllah apa yang baik tu ambil, apa yang tak baik tu tak jauh-jauh. Kita kena ingat, kita kena serahkan pengharapan kita ni pada Allah lah. Cuba sedaya upaya, sebab payah benda nak buat. Dan insyaAllah ibu, kita jumpa. Ada apa ibu nak cakap? Ibu pun ucapkan terima kasih kerana selalu sudi mendengar geng bersama dengan geng Opis Malam. Dan tanpa izin Allah, ibu pun tak dapat sampaikan semua ni. Semuanya atas kehendak Allah. Amin. Terima kasih ibu. Sama. Betul lah tu. Yang baik semua pada Allah, yang tak baik tu semua atas diri saya lah. Dan insyaAllah kita jumpa di episode yang akan datang. Ingat geng, jangan tinggal solat dan jangan lupa selawat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.